Assalamualaikum korang. Hello, good morning. Okay, so sebenarnya saya tak ada mood pun nak buat video, tapi petang ni kemungkinan aku akan pergi main bowling dengan Mak Astarik, Pak Aceh dan Mak Cifah. So, aku kena intro lah. Ni fasa agak teruk lah antara kita. Macam-macam jadi, tapi kau cuba untuk jadi kuat lah. Kan cuba, kita yang boleh jadi kuat lah. Nak macam mana? Life goes on. Tak kata BTS. Life goes on, okay guys. So, nangis-nangis juga. Tapi jangan menor. Cuba-cuba bangkit. But it's okay, tak apa. Don't let other people punya attitude buat korang macam tak ada mood ke apa, okay? Don't let it. Korang punya happy tu mahal. So just be happy. Nampak pun. Nampak tu. So ni file baru, list baru. Kalau stabil sekejap lagi. So korang termanfaatkan file sampai tu kalau hafal dia benda cakap. Kalau tak, kalau termanfaat lah. Jangan terus kening, memang tak sama. Cepat jadi tu. Rasa boleh lah. Tak apa, boleh lah. Dia nampak lebat. So, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amin. Bismillah. By the way, jadi dua salam kan? Assalamualaikum. Lupa pula. Bismillah. Kau salah tekan. Kau dah tekan minyak instead of brake. My sister, kau baru hantar adik Fatika tu. Mak lah kan kamera ni ada tasbih lah. Mesti pening gila. So dia korang gegar. Maklumlah, stand RM6 je. RM6 sampai 20 kot rasa. Orang bertabah lah ya. Gegar lagi tak? Gegar lagi. Kau benci bila macam okay, kau ada macam satu benda yang aku tak suka kan. Setiap orang kan kita ada benda yang kita tak suka kan. Macam kau pula berdua ni korang, sorry dah. Macam kau pula kau sangat-sangat tak suka dan kau sangat benci kalau kau kena macam kena tempias sekali sebab kau orang kena salah, faham tak? Ataupun kau kena marah tanpa kau tahu sebab. Tapi tu kau benci lah macam bila kita kena marah sebab orang lain kena perang. Tak suka. Benda tu buat fasa macam kau macam teruk gila. Oh, nak nangis. Sekarang kau dah dapat rasa macam bila rumah when home is not home anymore. Macam kau ni, kau kan tak ada siapa-siapa. Kau bukan kita seorang yang macam kau tak ada kawan baik yang dia tempat macam kau cakap tak apa dah masalah semua tau, tak ada. Tempat apa peluang memang dekat sedadah dia korang percaya lah. Kau tak ada kawan yang macam kau orang kan ada macam kawan tempat dia lepak, tempat dia macam rasa macam dia boleh tempat dia recover, dia punya energy, tempat dia cerita masalah. Dia kau tak ada. Kau ada kawan untuk kawan-kawan ni Fadil yang paling rapat pun dekat college. Bila kawan yang macam Ifah cari dia orang untuk macam lepak-lepak tu just untuk recover my energy. And
buat dia orang happy supaya Ifah pun happy lah. Sebab Ifah happy bila Ifah nak buat orang lain happy macam tu. So bila rumah Ifah pun jadi tempat yang macam untuk macam bukan tempat yang Ifah rasa untuk tenang. Jadi kat mana Ifah nak pergi? Faham tak sekarang? Dah lah Fah, macam tau, dia macam korang nak down. Tapi bila korang ingat balik, kita nak final, Fah nak final, Fah jadi macam tak boleh bangun. Tu tak tengok melalat-lalat tu kau boleh study. Bukan study sebenarnya, buat homework. Okay lah sebenarnya petang ni Fah macam mana kali, ibarat kali Fah macam try untuk macam cancel tau. Dia main bowling petang ni. Tapi Fah macam fikir balik, kau kena keluar cari environment social dengan orang supaya kau boleh distract sekejap. Otak Fah ni daripada burung kan, kau boleh keluar, kau kena social, so that kau boleh booster balik kau punya hormone happy. Itulah kehidupan. Ada masa dia tak okey, ada masa dia tak okey. And sekali Ifah rasa macam ni, Ifah rasa macam down gila, rasa teruk gila, Ifah akan cari Aisyah. Cari Aisyah, cari Yanto and Farah. Yanto and Farah tu one of my favourite podcaster. Aisyah pula my favourite blogger. Aisyah antara one of the insan yang buatkan Ifah nak buat YouTube. So aku tengok Aisyah daripada dia ni, korang daripada dia belajar tak kahwin sama sekarang dah ada 2 anak. So sekali Ifah macam rasa macam ni, Ifah akan cari Aisyah. Aku tahu dia lama-lama zaman dia belajar kan. So Aisyah tu macam apa? Macam safe place tu lah. Kalau dulu suara mendengar, suara mendengar dia ada seorang kawan yang kau cerita semua masalah kau kat dia. Nama dia Lusna, tapi sekarang dia dah jauh. Kalau pun dia jarang lah call dia. Kadang-kadang kita selalu contact dekat WhatsApp je. Just ada WhatsApp. Call jarang dia lah. Dia jarang call dia. Sebab kau ada macam satu perasaan macam kau tak suka ganggu masa orang. Tapi sana orang okey je. Orang okey je. Semua kau yang kita tak nak ganggu orang punya masa kan. Dia dia macam tu. And worst part, kau nak tahu tak? Tengah-tengah kau sedih tu pun kau still kena kerja part time tu. Macam kau boleh dia cancel tapi kau tak nak. Sebab kau macam again kau nak distract. Nak distract daripada tu lah, bila dah pasal-pasal ni kan, kau tak ada masa kau nak melanggar tak ada masa. Sebab kau banyak benda nak buat. Lalu macam dia sikit boleh lah. Kau tukar apa macam dia lepas belajar, dia tukar rasa sedih tu kepada dia hard work. Kau pun tak buat macam tu lah benda yang sama. So ya, kau nampak lah side Ifah yang berbeza sikit kali ni. Sorry lah kalau buat ni pun buat korang sedih juga. Tapi this is reality korang. Bukan semua benda happy dia terjadi dalam hidup seorang tu. Kita buat ada ups and down. And untuk apa reminder, Ifah tak minta siapa pun untuk dia cakap apa, Ifah macam just ada benda nak cakap ke dia. Tak mungkin ada antara korang yang rasa benda yang sama kan. So stay strong girl or man. You got this, okay? It's okay. Sebab selalu percaya yang selalu akan ada pelangi selepas hujan. Macam fikir macam dia boleh doa, pasti satu doa kau boleh doa macam ya Allah, kau datangkan satu benda yang macam booster kau untuk study, untuk bersungguh-sungguh. Jadi ni yang aku fikir semalam lah. Jadi aku fikir balik, mungkin ini salah satu cara Allah nak booster untuk fast study bersungguh-sungguh. Kau faham tak? Tengok Allah datang ke ujian yang berat macam ni. Allah macam Ifah ni kau nak kan? Kau nak kan macam benda yang boleh push kau. Jadi ni ada antara benda Ifah terima tu sebagai apa yang Ifah doa lah.
Ifah dah beli sarapan tadi. Ifah nak sarapan dekat ni, dekat kompleks. Kompleks tu banyak parking. Ifah selalu lepak sini kalau bila-bila seorang-seorang. Dia tak turun pun, jogging. Sebab tak. Baju Ifah actually baju yang menggelebih. Tak dapat nak jogging baju ni nak. Ifah jangan sarapan kat sini je. Sebab kat sini orang boleh parking suka hati and tak siapa risau. Ifah nak sarapan dulu. And then Ifah nak pergi, kalau sempat 10 nak pergi beli bakmi waksin kejap. Yang orang suka kan, happy betul. Ifah tak lama dah tak bersukan. Tapi Ifah macam Ifah teringin. Tapi macam mana kekuatan tu tak jumpa. Bila terima kasih korang sekiranya sudi mendengar luahan hati Afifah. Kelakar lah. Korang kata kan apa, kalau kat kamera dia baru nangis. Apa kat kamera dia baru nangis. Ifah kalau nangis Ifah dulu kan masa Allah aku tak pula. Ifah yang pernah nangis sebab Ifah muntah-muntah kat sekolah tau. Ifah letak kamera dulu. Lepas tu Ifah nangis. Sebab kan Ifah perasan bila Ifah letak kamera time nangis, Ifah menangis tu auto akan macam slow berhenti tau. Itu salah satu cara untuk Ifah slow macam slow kan perasaan sedih tu. Cara Ifah lah. Sedangkan cara dia berbeza-beza kan. Pakai dulu. Okay kan. Kita lighting. Okay baik. Jom kita sarapan. Tapi seorang yang itu Fah ni seorang yang macam sensitif tau. Fah sensitif gila. Fah macam boleh Ifah even boleh macam recognize korang punya tone suara, korang punya cara korang pandang, cara korang cakap, cara korang sentuh. And Ifah boleh ingat macam macam contoh lah, antara ni macam okay, korang ada cakap macam satu benda ni yang Fah buat, tapi korang tak cakap terima kasih kat Fah. Tapi satu hal macam masa lain, di masa lain ada orang buat macam baik kat korang, orang tu kat korang, tapi korang terima kasih kat orang tu, tapi korang tak ada bahasa kat Fah pun. Jadi Fah akan ingat benda tu macam kenapa aku tak rakyat aku dapat terima kasih macam tu lah, macam something macam tu. Fah sangat sedih. Fah boleh ingat apa benda yang korang buat kat Fah, lagi benda yang teruk lah. Fah memang ingat. Tapi benda baik pun Fah ingat. Fah ada dalam note Fah apa kebaikan-kebaikan yang orang buat. Dan Fah setiap kali orang buat baik, Fah akan try untuk balas. Selain daripada Fah nak balas kebaikan orang, Fah tak nak ada berhutang apa-apa dengan orang. Faham tak? Macam dia macam aku dah pernah buat baik dengan kau, apa ni aku dah pernah buat baik dengan kau buat baik lah dengan aku. Aku tak suka. Aku tak nak benda macam tu. Aku nak macam kau clear. Okay, aku dah kalau buat baik aku pun dah buat baik dengan kau. Okay, kita dah tak ada macam tu lah. Tak ada apa-apa. Dia kata kita macam you have so much reason to be violent, but you choose to be an angel. Kau rasa tu lah Fah. Dia ada banyak sebab untuk kau jadi seorang yang tak macam tak jadi Afifah yang hari ni. Jadi seorang yang buat memberontak, jadi playgirl ke, cari kawan-kawan rapat dengan lelaki-lelaki kat luar sana. Jadi jahat. Tak payah kisah suara punya perasaan, cakap je buat cakap. Tapi kau pilih untuk jadi a better person. Bukan angel, tapi a better person lah sekarang ni. Kau pilih untuk jadi benda tu. Jadi dia macam sedikit terkilan lah bila kita dah berusaha payah. Betul makan nasi impit. Kau mengidam kacang. Kita berusaha payah macam nak kita berusaha payah lawan diri kita sendiri untuk jadi a better person. Tapi orang lain macam Ifah itu masalahnya salah satunya. Ifah ni jenis yang macam
Pernah dengar tak macam ayat kita treat orang macam ni, okay, kita nak orang treat kita. Ifah macam tu. Jadi Ifah macam anggap orang lain akan treat Ifah macam Ifah treat dia orang. Tapi tak semua orang ada attitude yang macam tu, faham tak? Bila dia nak buat baik, dia buat baik. Bila dia nak buat jahat, dia memang buat jahat. Macam tu. Kan tak ada masa rasa benda tu. Kecuali betul-betul orang yang memang bagi attention dekat korang. Sebab tu bila sekali ada orang macam tu kan, kau cakap, ya Allah, baiknya orang tu memang betul-betul baik lah. Sebab nak jumpa orang macam tu, saya dah korang, ya Allah, 1,000, 1 dan 1,000. Sekali jumpa orang macam tu kan, Ifah hargai dia giling-giling. Macam, ya Allah, terima kasih. Macam tu. Ifah akan hargai dia lah. Hargai Ifah tu kan, Ifah jenis bukan macam cakap manis tak. Dia bukan jenis macam tu. Even kalau kawan-kawan pun yang cakap macam I love you, Ifah I love you, Ifah akan senyum, Ifah takkan balas. Ifah bukan jenis orang yang boleh macam manis-manis macam tu kan. Ifah bukan macam tu. Ifah dari segi perbuatan, perbuatan Ifah mungkin Ifah akan protect dia bila macam ada orang macam nak buat dia kan, Ifah akan protect dia, macam halang bila orang tu buat jahat kat dia ke, ataupun bila ada Ifah dengar macam rumours pasal orang tu, Ifah akan cuba avoid, tak dengar apa-apa macam tu lah. Ifah bukan jenis macam just cakap manis, bukan. Ifah action. Terus kan aku nak bebel lepas tu dulu. Kalau tak benda cakap. Ini intro untuk buat bertanya dah. Cuba kalau Fah tak malu nak kaki gula. Sebab Fah kan yang mak saudara Fah, abang saudara Fah. Dia rasa dia orang okey je kalau kat gula. Dia tak kisah pun. Ifah okey tau kalau orang tu dekat nak tengok YouTube Ifah ni. Tapi Ifah tak okey kalau macam dia pernah tengok tu dia orang ada cakap apa cakap orang kan. Ifah tak okey bila macam bila dia tengok tu dia orang macam bagi cakap something dekat Fah. Tak macam Ifah video ni tak suka. Ifah suka macam lepas kalau tengok tu kalau senyap je. Tak macam cakap apa-apa. Okey ke tak okey ke tak cakap apa. Kecuali macam kalau ada kesalahan apa-apa yang kesalahan yang perlu ditegur, tu okey. Tapi kita macam kalau nak cakap, oh video ni biasa video ni Fah ataupun macam Fah ni tu tak cakap apa-apa. Even nak puji pun tak payah cakap. Dia akan macam macam tu rasa macam macam tu lah, cukup kuat sikit. Itu lah FIFA tu. Itu lah FIFA. Kalau kau tahu itu lah FIFA. Nama servis core servis lah. Itu macam dulu untuk dipegang. Kalau ada apa-apa masalah, lalu kat Aizah cakap perlahan. Lepas tu lalu kat Aizah sama Darling yang aku suka sedih tu kan. Lalulah macam macam orang buat video kan kat Reels IG macam how much it hurts you. Lepas tu macam scene seterusnya dia cakap it very hurts because it made me cry in public. Macam tu. So dia sangat sedih sampai dia boleh menangis kat public. Kau pernah lah situation tu semua. Beli kat balik kan rasa macam sedih tapi sekelakar pun ada juga. Tadi Fah pernah lah dekat situation tu. Fah nangis. Benda tu terlalu sedih untuk Fah sampai Fah nangis dekat tengah-tengah orang ramai. Tu ada tengah orang ramai pun. Tapi dia kat antara keliling orang. Di keliling orang. Sebab dia adalah maknanya mana? Dan dia kata pencegahan dia selamat. Dan dia ada sebab pandangan tu ialah seolah-olah dia ada macam kawan-kawan Fah. Kita ada kawan-kawan kita kan duduk kat satu meja tapi semua orang macam just main phone, scroll kan. Tapi Ifah jenis macam Ifah tak suka main phone kalau dengan orang lain, faham tak? Ifah cuba untuk berborak tapi Ifah tak akan start conversation. Ifah harapkan dia orang start conversation dulu. Tapi orang lain pula harapkan Ifah start conversation. Jadi kadang-kadang Ifah akan start tapi dalam Ifah macam tak ada idea nak buat apa.
Tapi tak nak main phone macam tu lah. Tak ada bunyi bom ke. Dan reason kau nangis ialah sebab time tu semua orang macam main phone. Tapi orang ni kau rapat tau. Kau rapat dia semua main phone. Pasal makan. Dan tak, dulu kita orang macam berborak je lah. Macam dulu korang selalu berborak dengan korang kalau kat meja makan kan. Yang melihat tu korang borak-borak gelap main gelap pergi semua. Tapi one day tu korang realise macam lama-lama semua orang dah macam dah kurang borak, semua dah main phone. Sehari tu dia macam tak tahan gila kan. Dia senyap. Dia sampai dekat kelas tu Kau duduk kat satu tempat ni. Kau duduk jauh-jauh sikit macam ni. Lepas tu kau tunduk macam ni. Lepas tu macam time tu kau rasa menangis yang kuat gila tau. Tapi kau tahan. Sebab time tu ramai. Kau tahu kau dekat public. Tapi macam tadi pun nampak dia macam rintik. Tapi macam tapi dia senyap je. Tapi lama-lama tu kau macam okey. Yelah sebab antara bentuk benda-benda macam tu pun Ifah perasan. Tapi kadang kau macam tahan senyap. Kemarau itu sebenarnya ialah hujan. Tapi akhir ni Ifah ni kalau korang nampak Ifah ni senyap, korang tanya lah kenapa. Dia ada benda yang terasa ke, ada benda yang dia simpan ke. jadi macam tu. Kalau kita tengok kepada rezeki tu tadi, dia perkara kesihatan, maksudnya ada bonus dan keselamatan. Katakan yang kita kata Lupa makan korang. Lupa untuk makan. Kita ada bahan ini dan rezeki kita ada banyak ni. Kita tengok depan baik. Gaji dah fasa blog kita ni. Bukan. Dia fasa. Video untuk kali ni di belakang post ni lambat sikit kot. Bila-bila yang free fast nak post kau post sama lambat sikit. Sebab ni pun esok pun nak balik polis dah. Kau tak nak edit video dah. Sebab ni dah akan distract. Sebab apa pun banyak benda nak study, nak kena set kerja sekolah semua and etc. So mohon doa semua orang tabahkan hati Ifah ni, kuatkan dia, jadikan dia wanita hebat menjadi dunia akhirat. Sebab banggakan nama agama Islam, dapat banggakan nama negara, umi baba, family dan nama diri sendiri. Macam bongkar tak payah dia sendiri. Dan nama sahabat-sahabat, guru-guru, semualah semua okey. Nampak betul-betul enjing. Baik, betul-betul tidak minyak. Besok betul. Okay, nanti kau sambung lagi okey untuk pula bowling pula. Bye.